Iris, dah dapat ke calon suaminya? Mama ni, ke topik tu pula. Cubalah tanya apa-apa pasal Aris dulu ke. Iris tahu kan, Mama dah ketentukan masa. Mama pun tahu kan, minggu ni je pun Aris dah pergi 5 blind date. Dan semuanya tak boleh pakai lah, Ma. Janganlah memilih sangat. Kamu ni... Aris bukannya memilih, Ma. Tapi, takkanlah Aris nak kahwin dengan siapa je, Ma. Aris kenalah cek dia orang tu okey ke, tak ke. Ya, tapi Mama ada 6 bulan je lagi, Iris. Iris ingat kan, Mama nak satu je. Supaya Mama boleh pergi dengan tenang. Mama ni suka macam tu tau. Ajal tu kan kat tangan Tuhan, Mama. Cuba kalau Aris yang pergi dulu, ha? Macam mana? Ke situ pula budak ni. Iris ingat tak apa yang Mama minta? Aris ingat, Ma. Mama nak Aris kahwin dulu kan? Baru Mama tenang. Sebab Mama kata Mama dah tak lama. Bukan Mama yang kata, doktor yang kata. Yalah. Ni, esok akan ada one last car yang Aris akan try. So Mama doakanlah ya, semoga orang dia baik dan handsome lah tu. mestilah handsome, Mama. Baru sedap mata memandang. Tak apa, apa-apa nanti Iris update Mama. Tapi Iris jaga diri tau. Ingat, lepas blind date tu, makan ubat, terus tidur. Tapi kalau boleh janganlah guna sangat kelebihan awak tu. Tapi kalau Aris tak guna kuasa Aris, macam mana Aris nak tahu dia orang baik ke tak, Ma? So Aris kenalah bertahan sikit. Alah, Mama tak payah risaulah. Aris cuma dengar suara hati dia orang je, Ma. Bukannya Aris pengsan macam dulu. Awak tu kan suka berbalah. Kalau tak okey, cubalah dengan yang lain pula. Okey, Ma. Okey Bye. Hai. Mana Mamat ni? Dah lewat 10 minit dah ni. Red flag number 1. Tak punctual. Nampak mahal juga beg ni ya. Kalau aku jual ni, kaya aku. Beg tangan aku ke? Weh! Beg tangan aku! Tolong! Siapa tolong? Beg saya! Pencuri! Allah, terima kasih banyak, Encik. Beg saya. Handsome. Cik, Oh, terima kasih banyak. Encik, Daniel. saya Iris. Iris. Tapi kenapa aku tak boleh dengar suara hati dia?